Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Ramadan. Kembali kita dalam slot Soulful Ramadan bersama Unity Halal Center. Untuk pengetahuan anda semua, Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun melancarkan WhatsApp untuk aduan bagi kebersihan ataupun apa-apa sahaja aduan berkaitan keselamatan makanan. Jadi, jikalau anda terjumpa peniaga yang tidak mengendalikan makanan dengan betul, tidak menjaga kebersihan diri ataupun menggunakan dawai kokot pada tepung talam anda, anda bolehlah mengadukan di WhatsApp 012 848 4378. Jadi, kepada peniaga-peniaga di luar sana, awas, anda sedang diperhatikan oleh kesemua pengguna dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi jikalau anda berminat dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa follow, like dan share page Unity Halal Center.